Assalamualaikum, nama saya Ahmad Muaz bin Jasmi. Saya Muhammad Azhan Zamani bin Muhammad Zamzarini. Saya Fayad bin Azhar. Hari ini kita bukan sekadar bercakap tentang peta, tetapi tentang perisai negara kita. Kita akan menyelami ketiga-tiga medan kedaulatan, iaitu udara, air dan juga daratan. Ketiga-tiganya bukanlah ruang kekosongan, tetapi merupakan medan perjuangan yang penuh dengan cabaran keselamatan. Dan yang paling penting, kita akan mengkritik bagaimana bersaing, bagaimana konflik global dari persaingan kuasa besar ke krisis sempadan akan menjejaskan terhadap negara kita. Pertama, ruang udara. Kau nak tahu tak, udara kita ini dipantau oleh Flight Information Region ataupun MIFR. Isu yang paling panas dalam ruang udara ini adalah pencerobohan ruang udara. Contohnya, pada tahun 2021, Malaysia dikejutkan dengan kehadiran 16 pesawat Cina ataupun MPA AAF yang menghampiri ruang udara Malaysia Sarawak. Ini menunjukkan bahawa kewaspadaan Malaysia terhadap sebarang pencerobohan ruang udara daripada pihak asing. Taktik itu tadi ialah taktik grey zone, di mana mereka tidak melancarkan peluru, tapi mereka ingin menguji kepantasan tindak balas pihak UDM. Ini menunjukkan bahawa pihak China ingin menguji kita. Jika kita tidak memintas mereka, mereka akan menganggap bahawa pihak Malaysia lemah. Implikasinya, pelanggaran di antara kapal-kapal komersial seperti Air Asia dengan kapal-kapal lain adalah sangat tinggi. Jadi kesimpulannya, udara ialah barisan utama pengintipan. Jika kita tidak mempunyai kecanggihan radar yang tinggi, maka kedaulatan kita di udara boleh dicabuli dalam sekelip mata sahaja. Kita beralih kepada isu ancaman yang kedua, iaitu kawasan perairan. Malaysia merupakan negara maritim. Malaysia juga merupakan zon ekonomi eksklusif yang mempunyai jarak sejauh 200 batu nautika. Baiklah, contoh utama yang saya boleh cadangkan ialah kita boleh merujuk kepada isu Patinggi Ali, di mana kawasan ini secara jelasnya merupakan kawasan perairan kita, tetapi terdapat beberapa kapal perdagang luar yang masuk ke dalam kawasan ini. Kenapa? Kerana di sini terdapat sumber emas hitam. Apakah yang boleh kita fahami tentang sumber emas hitam ini? Emas hitam ini merupakan minyak dan gas yang digunakan bagi menaik taraf sumber bajet ekonomi negara kita. Jangan lupa pula tentang Selat Melaka. Sebanyak 25% kapal perdagang yang melalui di kawasan perairan ini. Jika berlaku konflik, sudah pasti akan melumpuhkan ekonomi negara. Sebagai contoh, saya boleh katakan tentang jika berlakunya konflik di antara dua negara besar, iaitu Amerika Syarikat dan China. Jika berlaku konflik bersenjata di antara kedua-dua negara ini, akan menjejaskan ekonomi dan mengganggu negara kita dari segi sumber pendapatan. Sebagai contoh, jika pedagang luar takut untuk berlabuh di kawasan pelabuhan Kelang, sudah pastinya ia akan meruntuhkan sumber pendapatan dan ekonomi negara kita. Seterusnya kita akan masuk kepada daratan. Di darat, sempadan kita sepanjang ribuan kilometer. Contohnya, sempadan Malaysia-Thailand di utara dan sempadan Sabah-Borneo, sempadan Sabah Kalimantan di Borneo. Isu utama di sini ialah penyelundupan. Bukan sekadar barang subsidi seperti minyak masak atau diesel, tetapi penyelundupan manusia dan senjata api. Mari kita lihat pada sudut yang kritis. Ingat tak tragedi yang berlaku di Lahad Datu pada tahun 2013? Itu adalah contoh yang ekstrim bagaimana konflik tuntutan daratan boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah antara satu sama lain. Selain itu,
Contoh di negara jiran pula seperti Myanmar yang menyebabkan gelombang pelarian Rohingya masuk ke sepadan negara kita. Ini menyebabkan implikasi sosial kerana lambakan pendatang asing yang datang tanpa izin akibat konflik luar akan menyebabkan tekanan terhadap sistem kesihatan dan keselamatan domestik kita. Oleh itu, disebabkan itu, darat adalah benteng terakhir maruah negara kita. Seterusnya, kita akan masuk pada kesimpulan strategik, dari mana kita akan bincangkan tentang kedaulatan 3 sfera Malaysia. Yang pertama, domain udara. Langit yang tidak pernah tidur. Udara bukan sekadar ruang untuk penerbangan komersial sahaja, tetapi ianya juga merupakan garis pertahanan pertama Malaysia. Kawalan ruang udara ataupun airspace control adalah kritikal kerana kepatasan ancaman udara jauh melampaui domain lain. Rumusannya, Malaysia bergantung kepada sistem radar, pertahanan udara dan aset pemintas untuk memastikan tiada berlakunya pencerobohan tanpa izin. Ruang udara kita terbahagi kepada Semenanjung dan Borneo yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, menjadikannya koordinasi udara yang sangat mencabar. Contoh dan implikasi konflik. Jika berlakunya ketegangan di Laut Cina Selatan, pencerobohan pesawat tentera asing ke dalam zon tambahan maritim ataupun ADIZ boleh mencetuskan panik untuk diplomatik dan mengancam keselamatan penerbangan awam. Implikasinya, Malaysia terpaksa memperuntukkan kos yang sangat tinggi untuk operasi memintas ataupun scrambling dan menaik taraf sistem peluru berpandu darat ke udara bagi mengelakkan serangan yang mengejut. Seterusnya kita beralih kepada kawasan perairan. Nadi ekonomi dan maruah bangsa sebagai negara maritim, laut adalah periuk nasi Malaysia. Konflik di air bukan sekadar tentang sempadan, tetapi tentang sumber asli dan laluan perdagangan global. Rumusannya, Malaysia memegang kedaulatan ke atas perairan, wilayah dan hak eksklusif di zon ekonomi eksklusif atau singkatannya ZEE. Selat Melaka adalah laluan perdagangan tersibuk di dunia, manakala Laut Cina Selatan kaya dengan simpanan minyak dan gas. Bagi contoh dan implikasi dalam konflik ini, tuntutan bertindih The Nine Dash Line, konflik di Laut Cina Selatan melibatkan kuasa besar dunia boleh melumpuhkan aktiviti cari gali petroleum seperti Petronas. Kesannya, kehilangan banyak hasil ekonomi yang berjumlah berbilion ringgit, gangguan bekalan tenaga bagi negara dan risiko konfrontasi fizikal antara kapal pengawal pantai asing dengan nelayan tempatan yang boleh menjejaskan sekuriti makanan. Seterusnya, darat adalah tempat rakyat bertapak. Ancaman di darat seringkali bersifat tidak sekata seperti jenayah rentas sepadan atau tuntutan wilayah lama. Fokus utama darat adalah bagi mempertahankan sempadan fizikal di utara Semenanjung iaitu Thailand dan di Sabah Sarawak iaitu Kalimantan dan Filipina. Contoh dan implikasi konfliknya iaitu pencerobohan, di mana kita dapat mengambil pelajaran daripada krisis di Lahad Datu. Konflik darat di Malaysia Timur seringkali dipicu oleh tuntutan sejarah atau ketidakstabilan politik negara jiran. Kesannya, ia akan memberikan ketidakstabilan sosial, trauma kepada penduduk tempatan dan keperluan untuk mengekalkan kehadiran tentera yang besar di kawasan pedalaman yang menelan belanja logistik yang sangat tinggi. Jadi Azhar, apakah rumusan besar yang kita dapat simpulkan daripada pembentangan tadi? Baiklah Adam, saya akan terangkan tentang implikasi konflik ini. Konflik pada hari ini bersifat hybrid di mana ia tidak semestinya bom. Ia boleh berlaku gangguan cyber di udara, sekatan ekonomi di laut ataupun ketidakstabilan sosial di darat.
Oleh itu, Malaysia perlulah mengekalkan negara berkecuali tetapi perlu tegas. Implikasi yang paling ngeri jika kita gagal ialah hilangnya hak kita untuk bebas bertindak. Negara kita akan terus dipijak dan mengikut telunjuk pihak luar jika pertahanan kita yang lemah. Kesimpulannya, kedaulatan adalah amanah kita. Kita telah belajar bahawa udara, air dan darat saling berkait. Kami berharap video ini dapat membuka mata penonton bahawa keselamatan negara bukan hanya tugas tentera sahaja, tetapi kefahaman kita semua. Fakta telah kami bentangkan, analisis telah kami kupas. Harap info ini dapat anda terima dengan jelas.